bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Toman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Toman 3. Faizal! Kelvin! Oi, korang ke mana ha? Jangan main-main lah. Aku takut woi. Oi, ini tempat apa ha? Tu macam Faizal tu. Faizal! Oi, Faizal! Faizal! Mana kau pergi? Aku cari macam nak gila. Kelvin mana ha? Oi! Aku cakap dengan kau ni, peka ke? Pergi kau! Pergi! Jangan kacau aku! Tidak! Tidak! Tolong! Tolong! Amma! Apa? Amma apa? Ini apa kena dengan Mohan ni? Macam kena sampuk hantu je. Pergi! Pergi! Amma! Apa? Dia mengigau lah tu. Asyik tidur je dari tadi. Mana tak mengigaunya? Tidur tak basuh kaki. Malam tadi main internet sampai ke pagi. Mana tak mengantuk? Biar aku ajar dia. Ayah! Amma! Ayoyo! Apa sudah jadi ya? Bangun. Kita dah sampai dah. Agaknya Profesor Yusof dah lama menunggu kita di makmalnya ni. Sampai tingkat 9 je. Prof kata makmal dia kat tingkat 15 kan? Kau biar betul Faizal. Baru aku ingat. Prof ada bagi aku kad ni. Dengan kod yang dia bagi ni, kita boleh naik ke tingkat 15. Senang je bunyinya tu. Mula-mula, seretkan kad ni kat sini. Kemudian, tekan nombor kod dia. Faizal, lift ni macam turun ke bawah lah. Yelah. Tingkat 15 ke bawah tanah lah. Sudah. Sudah sampai lah. Wah, ada terowong lah. Kita jalan terus. Itu buah pintu. Mungkin ini makmal Profesor Yusof. Uyo, ada kamera lah. Dah tentu ada orang yang mematikan kita. Pintu ni nak kena ketuk ke Faizal? Pakai kad tadilah. Oh. Uyo. Kau tengok tu. Wah. Uyo, korang tengoklah mama ini. Besarnya. Kita tengah tengok lah ni. Kat mana agaknya profesor tu Faizal, Kelvin, Mohan, dah sampai pun kamu. Itu pun Profesor Yusof. Panjang pun umur dia. Apa khabar Tuan Profesor Yusof? Baik adanya. Baguslah kamu semua dah sampai. Oleh kerana kamu nak sangat tengok ciptaan terbaru saya ni, jom ikut saya. Mesin yang saya cipta ni boleh mengatasi minda manusia, melebihi gambaran fikirannya. Macam mana tu Prof? Susah mau faham. Macam ni je lah. Senang cakap. Mesin ni boleh membawa kamu semua ke mana saja tempat kamu nak berangan. So, apa lagi? Kalau beria sangat nak tahu, Kelvin, kamu pergi cuba dulu. Jangan-jangan benda ni baru nak diuji. Belum tahu boleh pakai ke tidak. Oh, cakap besar kamu ya? Tunggu. Nanti saya kerjakan kamu. Janganlah Prof. Saya main-main je.
Jaga-jaga, Prof. Jangan mati pula kawan kita tu. Sudah. Cish, tak usahlah kamu semua risau sangat. Misi ini dijamin 100% selamat. Wah, ada tali pinggan juga. Sikitnya canggih oh. Terkunci lagi tu. Dan kita tekan enter. Oh lengah. Uyo, ini sudah bagus oh. Ada perempuan cantik lah. Aku mau coba. Tak adalah, aku main-main je. Porak. Oops. Alamak, apa ni? Macam mana aku boleh ada kat sini? Tolong Prof, tolong. Kat mana aku ni? Pelik sungguh tempat ni. Cantik pula rama-rama ni. Tak pernah aku nampak sebelum ni. Jinak pula tu. Wah, banyaknya rama-rama ni. Rama-rama. Mana kau nak pergi? Tunggulah aku, woi. Woi, tunggu. Tunggu aku. Nanti. Tunggu akulah. Aku boleh terapung ah. Ya, aku boleh terbang. Jauh. Ya, aku boleh terbang. Woi, Faizal, mohon. Mana kau orang ah? Tengoklah, aku boleh terbang macam burung ah. Alamak. Kat mana aku ni? Mana aku nak pergi ni? Boleh balik kat sini juga aku terbang. Aku nak balik. Tolong. Aku nak balik. Faizal, mohon. Prof, kat mana kau orang ah? Aku nak balik lah. Tolong.